doakan kepada semua yang mendengar dan menyaksikan. Semoga kita semua dipilih menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Kita sekarang ini berada di tahun baru. Maknanya daripada Nabi berhijrah sampailah hari ini telah berlalu lebih daripada 1400 berapa tahun? 48. 1448 Ustaz? 48 1448. tahun. Ya, Bila betul. kita masuk saja tahun baru, kita imbas ataupun memori kita melayang kepada 1448 tahun lampau berlaku peristiwa yang besar yang boleh dikatakan menjadi titik perubahan yang sangat hebat dalam sejarah Islam, bahkan bukan sahaja dalam sejarah Islam, bahkan sejarah manusia. Pertukaran daripada Mekah ke Madinah 10 tahun yang terakhir sebelum Nabi wafat adalah masa-masa yang sangat penting. Itu faedahnya kita hubungkan diri kita dengan tarikh-tarikh Islam. Kerana bila kita hubungkan diri kita dengan tarikh-tarikh Islam, yang akan kita ingat adalah pengorbanan. Dia akan naikkan semangat kita. Kita hubungkan diri kita dengan tarikh-tarikh Islam, dia akan bawa kita kepada motivasi. Dia akan bawa kita kepada amal. Sekarang kita berada di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ni bulan suci. Dan bila bulan suci, kena memperbanyakkan puasa, contoh dia. Bila bulan suci ni, hentikan daripada pergaduhan, hentikan daripada perbalahan. Di situlah nilai positif dia. Tetapi kalau kita ni rajin menghubungkan diri kita dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dia tak adalah kaitan dengan agama kita, kadang-kadang dia bawa pada benda negatif. Contohnya orang ambil berat sangat tentang hari kekasih, Valentine. Bila sampai dia hari kekasih, membawa ingatan kepada sisi negatif kepada percintaan yang terlarang misalnya, ataupun percintaan yang tidak disahkan oleh agama. Adapun apa-apa sahaja peristiwa yang dikaitkan dengan tahun-tahun tarikh-tarikh Islam ni, dia akan membawa kita kepada motivasi. Kerana pada tarikh itu berlakunya peperangan Badar. Pada tarikh itu Nabi SAW melakukan haji wada'. Pada tarikh itu begitu dan begini. Maka dia akan menaikkan semangat kita untuk meniru leluhur dan salafus salih kita. Ataupun ada sempena-sempena ni, tarikh-tarikh ni kita disunatkan buat amal ni. Bila hari Ashura, ingat hari ni hari kena puasa. Hari 9 Muharram hari kena puasa. Dia bawa kita kepada amal. Bawa kita dekatkan diri kita kepada Allah. Boleh kita katakanlah, sebenarnya dengan seorang Islam terputus ataupun longgar hubungan dia dengan tahun-tahun Islam, maka akan membawa kepada longgar hubungan dia kepada Nabi dan longgar hubungan dia dengan Allah. Boleh kita katakan macam tu. Implikasi. Nampak macam, itu kan hanya sekadar cara mengira tarikh. Sama je. Kira macam ni pun boleh, kira macam ni pun boleh. Memang boleh, tapi akan ada kesan, implikasi kepada kehidupan seseorang. Wallahu a'lam. InsyaAllah, Ustaz, inilah yang sama-sama kita nak perbaiki diri kita lagi dan